Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulullah. Thank you semua. Saya bagi pihak Women Economic Forum ASEAN 2025, Presiden, Board of Advisory Member, Secretariat, our founder Dr. Habib Arora Rai telah ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua partisipan, terdiri daripada speakers, delegate, moderators, sponsors, sekretariat yang telah menyumbang kepada semua acara program selama 3 hari tadi. Dan alhamdulillah, syukur forum hari pertama, hari kedua, hari ketiga telah membuahkan berbanyak hasil perbincangan yang telah kita buat sebagai satu resolution. Dan syukur resolution hari ini kita telah bercakap berkenaan dengan inner power, iaitu empowering inner self for women through leadership. Kedua, berkenaan dengan inclusivity dan sustainability economic development. Dan ketiga, berkenaan dengan cultural digitalization, policy integration dan she economic growth. Dan keempat, berkenaan dengan global connectivity, iaitu visibility, accessibility of she economy in the post of normal time dan untuk innovation. Jadi dapatan-dapatan ini sangat penting bagi kita merealisasikan hasrat wanita ASEAN dan seluruh dunia untuk mencapai cita-cita memberikan empowerment, peluang, mendengar suara-suara yang tidak didengari, untuk diketengahkan, dibawa mandat untuk terus menyampaikan hasrat, sokongan, pertolongan dan juga kepada Perdana Menteri, menteri-menteri yang berkenaan dengan polisi-polisi berkenaan dengan wanita. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah mencapai target yang kita mahukan, 140 speaker dan berada di dalam negara selama 3 hari, terdiri daripada 64 daripada international, 71 lebih daripada Malaysia dan ASEAN, dan keseluruhannya telah menyumbang kami untuk hadir dalam forum yang selama 3 hari ini. Syukur pada Allah. Key statistik parallel kita mempunyai 24 parallel, 10 plenary, 6 workshop, 9 round table dan 4 fireside chat bersama speaker, moderators dan sekretariat. Alhamdulillah, kita juga mempunyai Universiti Putra Malaysia sebagai repertoire dan pencatat segala input-input yang kita dapati selama 3 hari tersebut. Kita mempunyai hari ini closing, alhamdulillah, daripada Yang Berhormat Datuk Senator Datuk Noraini, iaitu Timbalan Menteri Wanita, telah hadir untuk menyampaikan terima kasihnya kepada kami dan juga telah menyokong apa juga program yang telah kita laksanakan. Beliau sangat gembira dengan keputusan-keputusan yang telah dicapai pada 3 hari forum ini, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada YB Senator Datuk Tengku, Datuk Seri Utama Zafrul, dan juga YB Lee Chun Tong, Datuk Seri Noraini dan semua top civil servant, iaitu Datuk Suraini, Datuk TP Maimunah, Datuk Bahari, Datuk Sugumari Shanmugan dan semua tim MITI yang telah menyokong kami daripada awal hingga sini. Setahun urusan kita untuk menyampaikan dan merealisasikan program daripada Jun 2024. Hari ini adalah hari finalnya, syukur 21 hari bulan Jun 2025, dan kami telah dapat menyediakan lebih kurang 29 keseluruhan dimensi tersebut yang akan kita masukkan di dalam web application dan kita akan sampaikan kepada menteri-menteri yang berkenaan. Terima kasih banyak.